Assalamualaikum. Hari ni ada kisah seorang nenek yang telah meninggal dunia bila tiba di waktu malam masih lagi berkeliaran. Cerita ni dikongsikan oleh Abang Mi yang berasal daripada Johor. Kejadian ni berlaku pada tahun 2013. Setiap perkongsian ada mistiknya. Semenjak daripada tahun 2012 lagi, Abang Mi ni bekerja sebagai technician di KL. Dan Abang Mi ni juga dia sewa di sebuah rumah apartmen bersama dua orang lagi rakan sekerjanya. Okey, rumah Abang Mi ni totally ketinggian dia tu yang paling bawah tingkat 1, yang paling atas sekali tingkat 5. Macam Abang Mi ni, dia duduk di tingkat yang paling bawah sekali, iaitu tingkat 1. Di depan rumah Abang Mi ni terdapat seorang nenek yang duduk seorang diri di dalam rumah dia. Kalau setiap kali di waktu pagi, macam Abang Mi dan juga dua orang lagi rakan Abang Mi ni, masa mereka nak berangkat pergi ke kerja tu, kadang-kadang mereka ni terserempak lah dengan nenek tersebut tu. Kalau daripada segi usia nenek Abang Mi ni, dia agak-agak lebih kurang 60 ataupun 70-an. Tapi kalau macam Abang Mi ni tegur si nenek tersebut tu, macam contohlah, ni nenek pagi-pagi ni dah makan ke? Tapi nenek tersebut tu tetap balas pertanyaan si Abang Mi. Belum makan lagi nak, lebih kurang macam tu lah apa yang diterangkan oleh si Abang Mi. Suatu hari pada tahun 2013, masa tu Raya Cina, maka Abang Mi dan juga housemate ni pun cuti sebab public holiday kan. Dua orang rakan serumah si Abang Mi ni, mereka ni cuti panjang pergi ke Thailand. Abang Mi seorang lah yang tinggal di rumah. Nak jadikan cerita, tengah hari tu ada orang jumpa nenek tersebut ni meninggal. Punca kematian nenek tersebut tu apa yang si Abang Mi dengar lah. Orang jumpa nenek tu tak sedarkan diri di depan rumah dia. Bila orang cek dekat bahagian nadi tu, rupa-rupanya nenek tu dah meninggal dunia. Memandangkan Abang Mi ni duduk depan rumah nenek tersebut tu, maka Abang Mi ni pun datanglah ke rumah nenek tersebut tu, adakan bacaan Yasin. Sampaikan Abang Mi ni ikut pergi ke tanah perkuburan dan kebumikan nenek tersebut tu. Bila tiba di waktu malam, Abang Mi ni pun datang ke rumah nenek tersebut tu, kerana malam tu ada bacaan tahlil. Tapi masa tu kira anak-anak kepada nenek tersebut tu pun semua sampailah di rumah nenek tersebut tu. Jumpa masa nenek tu dah meninggal. Sebelum tu batang hidung pun tak pernah nampak. Ada dalam 3 orang anak. Mereka mai bawa lah keluarga masing-masing. Lepas habis saja bacaan tahlil tu, bila semua orang dah balik rumah masing-masing, 3 orang anak nenek tersebut tu pun balik juga. Bila keesokan malam, adalah kejadian yang menyeramkan di dalam diri si Abang Mi. Okey, Abang Mi ni dia keluar pergi makan dengan girlfriend dia. Lepas dah makan, lepas tu hantar girlfriend dia, lalu Abang Mi ni pun nak baliklah ke rumah dia. Bila Abang Mi ni sampai depan rumah, Abang Mi ni pun dia buka lah kunci pintu rumah dia. Bila Abang Mi dah masuk ke dalam rumah, bila Abang Mi tutup saja pintu rumah, dari arah luar rumah ni, Abang Mi terdengar ada bunyi batuk. Bunyi batuk tersebut tu memang tak asing dalam diri si Abang Mi. Abang Mi memang cam sangat dan Abang Mi menyatakan batuk tersebut tu daripada nenek depan rumah dia. Untuk memastikan, maka Abang Mi ni pun dia tengoklah daripada tingkap. Alangkah terkejutnya, Abang Mi ni memang betul nampak nenek tersebut tu duduk tengah mundar mandi di depan rumah dia. Dan Abang Mi ni juga memang syok itu adalah nenek yang meninggal semalam. Dekat sini Abang Mi terus bergegas pergi masuk ke dalam bilik dia. Bila dah masuk ke dalam bilik tu, Abang Mi ni pun dia buka laptop, lepas tu buka YouTube, cari video yang orang mengaji Quran. Abang Mi dia sebenarnya memang takut lah. Dah lah dia tinggal seorang dalam rumah tersebut tu. Hak 2 orang lagi kawan tu lambat lagi nak balik daripada Thailand. Nak jadikan cerita, Abang Mi ni punyalah takut tak berani duduk di rumah tersebut tu sorang-sorang. Abang Mi ni pun dia pergilah tumpang rumah kawan dia. Sementara nak tunggu hak lagi 2 orang housemate ni balik. Esok pagi tu Abang Mi ni pergi kerja. Bila di waktu petang tu lepas habis je kerja, Abang Mi ni nak minta izin lah supaya tumpang tidur di rumah kawan dia. Kata si Abang Mi lebih kurang 3 hari jugalah menetap di rumah kawan dia tu. Bila 2 orang housemate ni dah balik daripada Thailand, maka Abang Mi ni pun barulah berani balik ke rumah dekat apartmen tersebut tu.
Tapi Abang Mi ni tak pi cerita dekat diorang housemate ni yang bahawasanya nenek di depan rumah tu dah meninggal dunia. Walaupun diorang housemate ni dah balik ke rumah tersebut tu, dalam hati si Abang Mi ni ada perasaan seram sejuk. Sebab itulah Abang Mi ni setiap kali lepas habis kerja di waktu petang, Abang Mi ni bila sampai saja di depan rumah, dia terus masuk ke dalam bilik dia. Tapi kejadian tu tetap tak dapat dielakkan oleh si Abang Mi. Katalah si Abang Mi ni nak bancuh kopi di dapur ke, ataupun dia nak pergi toilet ke. Tapi kejadian ni Abang Mi tak dapat elak lah. Bila keluar saja daripada bilik dia, Abang Mi ni akan dengar daripada arah luar rumah ni bunyi batuk lah. Lepas tu bunyi orang berjalan di depan rumah lah. Tapi Abang Mi ni memang tahu bahawasanya yang tu daripada nenek tersebut. Sedangkan masa hidup nenek tersebut tu, dia tak pernah pun keluar di waktu malam. Dia hanya keluar waktu pagi ataupun waktu tengah hari. Sampailah dua orang housemate ni pun adalah cakap dekat si Abang Mi, setahu aku nenek tersebut ni jarang keluar di waktu malam. Yang aku tahu nenek ni dia akan keluar waktu pagi ataupun waktu tengah hari. Tapi aku dah perhati tengok ni tiap-tiap malam ni nenek tu duduk di depan pagar rumah dia. Maka dekat sini Abang Mi ni pun berterus terang lah dekat dua orang housemate. Dia ceritalah bahawasanya nenek tersebut tu dah meninggal dunia masa hampa bercuti pergi Thailand. Kata si Abang Mi dekat dua orang housemate, apa yang hampa nampak tu bukanlah nenek yang sebelum ni hampa nampak. Ini jelmaan nenek tersebut tu. Dua orang housemate Abang Mi ni masing-masing muka berubah. Semenjak daripada situ, dua orang lagi housemate Abang Mi ni bila sampai je rumah di waktu petang, mereka ni pun tak keluar dah daripada rumah tu. Ada cerita yang lain lagi, setiap kali di waktu pagi, sebelum Abang Mi ni nak berangkat pergi kerja, di depan kawasan apartmen tu adalah orang jual nasi lemak. Kadang-kadang tu adalah makcik-makcik datang nak beli nasi lemak lah, bihun lah, mi goreng lah. Mereka duk membawang lah sesama dengan makcik yang jual nasi lemak tu. Rupa-rupanya orang lain ni pun nampak juga jelmaan nenek tersebut tu. Sampai ada yang kata nenek tersebut ni mesti masa dia hidup ada pakai benda-benda pelik ni. Biasalah nama pun orang membawang. Tapi semenjak kejadian tu, satu blok apartmen Abang Mi ni, orang tak berani keluar malam disebabkan jumpa jelmaan nenek tersebut tu. Tapi benda ni pun berlaku lebih kurang sebulan setengah, hampir lah. Lepas tu benda tu pun hilang dengan sendiri. Cuma dekat sini punca yang kejadian jelmaan nenek tersebut tu, Abang Mi ni pun tak pasti. Okey, dekat sini ada satu poin lah. Sesibuk apa pun kita, seberjaya apa pun kita, tapi satu, jangan lupa orang tua kita. Dan selalu-selalulah ziarah orang tua kita selagi mereka ni masih hidup. Okey, sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.